guys, Assalamualaikum. Ramai sangat yang tanya mana kedai Miza Huzairi Bundle. Jom Miza bawa korang. Ini parking memang padat. Kita direct dengan ni tau, Jahet. Saya ni je. Nampak tu? Ramai tanya Miza, bila Miza nak buka? Bulan 11 banyaknya Miza cuti. Jadi insyaAllah bulan 12 ni kita dah mula buka semula. Sebab kita akan training staff baru kita nanti. Inilah kedai saya. Nak tengok kat dalam? Let's go. Inilah kedai bundle saya. Korang dah tahu Miza memang kuat daripada segi online 100%. Ini pun saya custom. Save the Planet by Vintage. Baju planner kita dah restore. Baju antara yang best seller. Kita ada track top. Dah cuci semuanya branded. Harga daripada RM40 ke atas. Barang custom. Yang ni favourite saya. Kalau korang pernah nampak, saya pakai barang yang akan ada orang lain pakai. Kat sini korang kena beli. Ni baru Yang ni bukan bundle. Nampak? Sekali dengan tag. Kita ada t-shirt juga. Ni kereta. Korang nak raya ke apa, korang datang sini je. Ini barang vintage. Banyaknya dah sold out. Yang ni je saya tengah cari dia punya fighter. Kemeja-kemeja Korea pun kita ada. Bagaikan syurga. Ini nampak ni? Ni baju baru Lepas tu of course kita kena ada hoodie branded. Labong guys. Last but not least, saya bukan jual bundle saja macam Miza bagi tahu. Miza juga jual perfume terik. Terik tu sebenarnya nama daripada pakaian. Miza buat pada tahun 2014. Miza buat tie-dye t-shirt. Tapi sekarang dia dah come back dengan perfume. And kita ada stevia. Yang ada sakit kerja manis, bacaan gula tinggi, nak cut gula, mengamalkan lifestyle lebih sihat, beli saya punya stevia ni sebab Miza punya confirm original. Okay, ini cashier. Miza dah ready kan korang fitting room untuk pakaian bundle. Boleh masuk kat sini. So guys, get ready untuk Miza bagi tahu dekat update story pukul berapa dan bila Miza akan buka semula kedai bundle Miza. Korang dijemput datang di kedai bundle Miza Huzairi. Bye guys. Assalamualaikum.